A few moments later. Buat ni. Beralasan apa kau ni? Oh. Sorry. Berapa kali kau lambat ni? Apa alasan lagi kau hari ni? Sorry Gus. Macam ni. Atuk saya punya kakak kahwin. Tapi kucing dia beranak. Tapi atuk dia punya kucing, punya kakak sepupu ada masalah dekat rumah. Lepas tu kau buat apa? Saya bangun lambat Gus. Ai! Beritahu Gus. Dah. Masuk. Maaf Gus. Dah habis 5 kilometer? Dah? Mana suara? Tak dengar? Okay. Okay, now korang sedia untuk 50 tekan tubi. Okay? Stand by. On position. Dah Yana. Buat cara lelaki dah Yana. Okay. Down. Tak turun pun. Turun betul-betul. Turun. A few inches later. Okay. Last one. Up. Down. Okay, dah habis. Kau boleh pergi rehat. Dah nak tunggu dulu. Saya nak cakap sikit dengan awak. Saya faham yang awak masih baru dalam tim saya. Tapi saya harap awak boleh komit sama dengan prestasi atlet yang lain. Boleh? Boleh, Coach. Tengok. Apa ni Takim? Bongok siang kau. Step macam ni pun kau tak boleh nak buat. Babi lah kau ni. Didi, apa babi? Sini. Didi, kenapa awak mencarut depan adik? Awak ni yang paling senior tau. Sepatutnya awak yang tunjuk yang contoh yang paling baik dengan diorang. Ini tak, awak mencarut depan diorang. Awak nak jadi apa ni? Kalau diorang maki depan saya, awak nak backup ke? Awak nak sokong diorang? Nak salahkan siapa? Minta maaf, saya tak buat lagi dah lepas ni. Baguslah. Saya tak nak anak murid saya, adik-adik saya dia biadab macam tu. Faham? Faham, Coach. Two hours later. Yana, tak balik training lagi? Kenapa dia seorang-seorang tu? Yana, buat apa kat sini? Tak balik lagi? Tadi buat apa dengan coach? Tak adalah weh. Tadi coach kau marah aku tu. Tapi akhirnya aku buat tu bukan masalah besar pun. Dia nak marah-marah aku, nak maki aku. Tak apalah Yana, aku faham perasaan kau. Coach pun nak tegur kau. Untuk kebaikan kau juga. Tak apalah weh, saya ambil hati pun. Nyanyi nak. Nyanyi bodoh. Asal aku tak. Asal aku. Kejap. Mana Fairuz? Kat belakang kot. Apa kata you pergi check kat T? Kita orang gerak dulu. Boleh je. Jom Yana. Jom. Fairuz. Kenapa ni? Okey ke tak? Boleh dah tahu. Katil, Kenapa ni? aku dah tak larat Katil. Jangan cakap macam tu. Boleh je buat. Just try lah. Kita kan semua ada. Jom. Jom.